Tangan kami terlepas, adik dihanyutkan arus deras sungai, saya yang lemas, dia yang meninggal dunia. Itu luahan saya, Muhammad Syakir Iqbal Muhammad Syahrudin, 15 tahun, pelajar pendidikan khas program integrasi Sekolah Menengah Kebangsaan Machang, semasa menceritakan kembali kisah meruntun jiwa yang dilalui apabila melihat adiknya Muhammad Syafiq Irsyad, 13 tahun, dihanyutkan arus deras di depan mata selepas terjun ke dalam Sungai Ulusat di Machang untuk menyelamatkannya daripada lemas pada Jumaat. Ketika itu, dia hanya mampu menangis dan memanggil nama Irsyad berkali-kali sehingga adiknya hilang dari pandangan mata. Ujar Muhammad Syakir Iqbal, semasa kejadian dia bersama Muhammad Syafiq Irsyad serta seorang lagi rakan ke kawasan pintu air Sungai Ulusat di Kampung Belukar untuk melihat keadaan air. Mereka ke sana bukan untuk mandi, hanya melihat air. Dia terjatuh ke dalam sungai akibat licin ketika memanjat tiang pagar yang ada di pintu air tersebut. Melihat Muhammad Syakir Iqbal terjatuh, adiknya terus terjun untuk menyelamatkan dia. Menurutnya, mereka sempat berpegangan tangan namun terlepas kerana arus sungai sangat deras. Muhammad Syakir Iqbal memberitahu ketika dihanyutkan, dia sempat berpaut pada batu selama hampir setengah jam sebelum ada penduduk kampung datang menyelamatkannya dengan menggunakan tali. Ujarnya, sepanjang di atas batu itu, dia hanya mampu menangis mengenangkan Muhammad Syafiq Irsyad yang telah dihanyutkan. Sementara itu, ibu mereka, Nur Zaizura Cikmat, memberitahu Muhammad Syafiq Irsyad merupakan anak keempat daripada 6 beradik dan pelajar tingkatan 1 Sekolah Menengah Kebangsaan Hamzah II, manakala Muhammad Syakir Iqbal anak ketiga. Katanya lagi, jenazah Muhammad Syafiq Irsyad akan dikebumikan pada jam 11 pagi di Tanah Perkuburan Islam Bangkol, Jeddah. Dia memberitahu arwah merupakan anak yang baik dan sentiasa bersama abangnya ke mana sahaja. Kebetulan pada hari kejadian, dia dan suami Muhammad Syahrudin Maknun, 47 tahun, tiada di rumah kerana pulang ke kampung di Labok dan hanya mengetahui mengenainya pada jam 4 petang setelah dimaklumkan oleh sepupu. Sinar yang pada Jumaat melaporkan niat murni seorang adik untuk menyelamatkan abangnya daripada lemas selepas terjatuh ke dalam Sungai Ulusat di Kampung Belukar di Machang berakhir dengan tragedi apabila pelajar tingkatan 1 itu ditemukan mati. Dalam kejadian kira jam 4 petang itu, mangsa Muhammad Syafiq Irsyad dipercayai bertindak terjun ke sungai berkenaan sebaik melihat abangnya terjatuh ketika duduk di tebing berhampiran kawasan terbabit. Menurut Ketua Polis Daerah Machang, Superintendent Ahmad Syafiqi Hussein, hasil siasatan awal mendapati abang mangsa terjatuh secara tidak sengaja sebelum mangsa segera terjun ke dalam sungai bagi membantu menyelamatkan ahli keluarganya itu. Katanya, abang mangsa bagaimanapun berjaya menyelamatkan diri dengan berpaut pada tembok penghadang air. Namun, mangsa gagal menyelamatkan diri dan dipercayai dihanyutkan arus deras akibat hujan lebat yang melanda kawasan berkenaan. Selepas 5 jam pencarian dilakukan, mayat remaja itu ditemukan oleh orang awam pada jam 9.40 malam pada jarak 1.5 km dari lokasi asal dikuatiri hilang, iaitu di Sungai Rawa di Machang.